Okey, lama dah kita tak bersiaran, lama dah kita tak buat konten-konten yang baru tentang pembuatan produk. So hari ni kita nak mula balik. Kita nak mula dengan buat sabun aloe vera dari scratch, daripada kosong, maksudnya daripada kita proses aloe vera sampai kita bancuh lye dan sebagainya. Okey, so macam biasa, okey, jumpa balik. So aloe vera tu saya dah proses, saya dah tunjuk dalam beberapa shot saya sebelum ni. Cara saya proses macam ni lah. Okey, saya keluarkan dulu getah Halloween dia tu. Bila getah Halloween dah keluar, nampak dia dah keluar tu, saya dirikan dalam gelas dulu, bagi dia bertenang selama lebih kurang 2 jam hingga sehari lah. Kalau cepat buat, cepatlah. Lepas tu saya basuh, saya buang je bahagian bawah yang dah hitam tu. Lepas tu barulah saya keluarkan semua gel-gel tu. Saya buang bahagian luar, gunakan sudu dan kumpul. Lepas tu apa yang saya buat ialah saya masuk je lah ke dalam chopper, dan saya chopper lah sampai halus, dan saya simpan dalam peti ais untuk dikeraskan. Barulah saya mula buat sabun. Sekarang ni semua kita dah siapkan. Jadi saya nak buat sabun aloe vera ni, saya dah search beberapa resepi, saya cuba, dan akhirnya inilah resepi yang saya rasa sangat sesuai kerana menepati semua dari segi conditioning, dari segi cleansing dia, dari segi hardness dia, semua. Okey, daripada saya cuma nak gunakan 3 minyak, iaitu olive oil, minyak zaitun, minyak kelapa dan minyak dan juga cocoa butter. Akhirnya kerana calculation dia tu, pengiraan dia tu tak berapa best, maka saya tukar dan saya jadikan 4 jenis minyak. Jadi saya akan gunakan minyak kelapa, minyak zaitun, cocoa butter dan juga grapeseed oil. Jadi selepas saya buat calculation tu, inilah rupa dia. Inilah rupa hasil yang akan kita dapat nanti dengan jumlah lye-nya, dengan jumlah air yang bakal kita gunakan. Cuma cecair yang kita nak gunakan tu nanti saya dah siap-siap keraskan aloe vera tu tadi seperti saya tunjuk dalam video, sebab kita nak bagi cepat sikit proses. Kalau kita buat aloe vera tu dalam keadaan yang biasa, maka proses pembebasan apa yang dihasilkan oleh pembentukan lye tu nanti akan jadi lambatkan kita punya proses nak cantumkan minyak tu. Jadi apa yang saya buat ialah saya siap-siap sejukkan supaya suhu tu rendah, dan selebih daripada aloe vera tu nanti saya campurkan dengan air ni. Air ni ialah air daripada beberapa jenis daun yang saya dah blend sebab saya tak nak pakai pewarna lain. Jadi saya ambil air ni dan kita buat pengiraan sehingga cukuplah jumlah cecair dan jumlah lye yang kita nak campurkan. Barulah kita akan bancuhkan dengan minyak nanti. So antara daun yang terlibat di dalam ni ialah daun bidara, sedikit daun limau dan juga daun pandan. 3 jenis daun. Kita nak ambil air sahaja. Lepas tu air tu nanti kita campurkan dengan aloe vera, mendapatkan jumlah seperti yang kita nak. Sebab bancuhan tu kita nak pakai bekas ni, jadi kita nakkan bancuhan sekilo, maka air yang kena digunakan ialah 199.77 gram. Dan lye yang kita akan gunakan ialah 99.88 gram. Slightly lah kan. Kita cubalah untuk kita gunakan penimbang tu dengan betul. Okey, lepas tu kita gunakan bau yang akan kita gunakan. Yang saya ada cuma tea tree oil, so saya gunakan tea tree oil lah. Okey, jomlah kita nak timbang dulu semua minyak kelapa kita, iaitu 30% sebanyak 210, jangan timbang. Kemudian kita punya grapeseed oil kita sebanyak 20%, 140. Olive oil 20%, 140 juga. Dan akhir sekali kita nak timbang kita punya cocoa butter sebanyak 210, iaitu 30%. Okey, so saya timbang dulu. Lepas tu nanti kita campurkan je, timbang dan campur je semua minyak ni. Lepas tu kita buat kita punya bancuhan lye. Okey, bab minyak ni ya, kalau anda tak gunakan jumlah minyak yang betul, sabun anda nanti boleh jadi terlalu keras, boleh juga jadi terlalu lembut dan cepat dilarutkan oleh air. Sebab tu kita kena ada calculation yang betul dan juga selamat untuk itu yang paling penting sekali.
Okey, untuk bahagian cecair 199.77 gram ni, apabila larutan aloe vera yang saya keraskan tu tak dapat jumlah itu, maka lebih daripada itu yang tak cukup tu lah baru saya gunakan campuran air daun-daun ni. Saja saya nak ada vibe daun sikit. Okey, ini perkara penting yang nak kena diingat. Masukkan lye ke dalam cecair dan ingat tutuplah muka, terutama bahagian hidung, kerana kita mengelakkan penguapan. Dan kacaulah semua ni sampailah bahan natrium hydroxide tu larut sepenuhnya. Barulah kita kena jaga suhu. Bila suhu minyak dengan suhu bancuhan lye tadi dah hampir sama, macam ni saya dah dapat lebih kurang sama, kita kena tunggu lama juga untuk dia surut, barulah kita boleh campurkan kedua-dua bahan ni dan kita kacau lah. Kalau ada alat macam ni lebih mudah lah, lebih cepat, sebab cocoa butter tu dia macam payah sikit nak larut. Jadi kacau lah, daripada bancuhan tu cair macam ni, kita boleh nampak cair, kacau lah sampai kita dapat trace. Trace tu ialah bila kita titikkan bancuhan di atas tu, kita akan nampak dia ada macam tanda tu, dipanggil trace. Ni dah siap. Okey, jadi baru kita boleh tuang dalam acuan. Okey, bila kita dah tuang dalam acuan ni, pastikan kita ketuk-ketuk beberapa kali supaya tak ada lagi udara-udara terperangkap di dalamnya, dan simpan sekurang-kurangnya 24 jam dulu, barulah boleh proses potong. Okey, nanti kita sambung untuk proses potong. Okey, ni dah selepas 24 jam, jadi sabun pun dah keras elok, jadi kita dah boleh potong. Dan saya gunakan pemotong yang kayu juga macam ni, sebab senang sikit saya nak adjust dia punya size tu. Okey, kita keluarkan dulu bekas silikon yang kita jadikan acuan dari dalam peti dia. Peti dia tu bertujuan untuk tidak menggerakkan bekas silikon tu. Jadi cantiklah dia empat segi macam tu kan. Okey, jadi kita nak keluarkan sabun, kita gunakan pemotong macam ni sebab kita nak adjust dia punya size tu senang. Kita boleh adjust, kita nak 2 cm, kita nak 2,5 ataupun kita nak 3, ikut suka. Jadi saya buat 2,5, matikan dulu sekatan tu, lepas tu letak sabun di atas tu dan potonglah dengan pemotong yang memang dibekalkan bersama dengan alat pemotong ni. Okey, potonglah sampai habis. Okey, satu perkara penting yang anda perlu ingat, bahawa sabun yang dibuat seperti ini tak boleh digunakan terus. Anda kena simpan sekurang-kurangnya 4 minggu hingga 6 minggu supaya proses saponifikasi ataupun proses tidak balas di antara alkali dengan minyak itu selesai, baru boleh digunakan. Jangan guna terus, berlainan dengan sabun yang dibuat menggunakan soap base. So inilah hasilnya. Alhamdulillah dapatlah lebih kurang 9 hingga 10 potong kerana saya menggunakan saiz 2 cm setengah. Okey, sabun aloe vera dengan 4 jenis minyak. Okey, selamat mencuba.